Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syazana Najah binti Mak Nur Hasnan, nombor matrik P156533. Jadi hari ini saya ingin mengulaskan sedikit secara ringkas mengenai buku yang saya pilih. Jadi buku apa yang saya pilih? Ini adalah Issues and Ideas in Education for the New Malaysia. Okey, jadi buku ini ditulis oleh Profesor Muhammad Tajuddin Muhammad Rasdi. Baiklah, secara amnya saya memilih buku ini kerana saya tertarik dengan cara penulisan beliau di mana beliau menggunakan pendekatan kritikal dan juga progresif dalam membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan di Malaysia. Dalam buku ini juga, sistem pendidikan Malaysia dikritik dengan sangat jujur dan berani oleh beliau. Walau bagaimanapun, beliau bukan sahaja kritik pendidikan, malah beliau juga memberi cadangan perubahan yang lebih baik, yang lebih relevan sesuai dengan keperluan pada masa hadapan dalam bidang pendidikan di Malaysia. Dalam buku ini, Profesor Tajuddin tidak hanya melihat daripada satu sudut sahaja, iaitu daripada sudut akademik sahaja, malah beliau melihat daripada pelbagai sudut yang lain seperti budaya, sosial dan juga politik. Jadi buku ini membincangkan dengan sangat meluas daripada dalam negara dan juga luar negara. Daripada segi penulisannya pula, buku ini sangat mudah difahami walaupun ianya membincangkan isu-isu yang sangat berat, isu-isu yang berkaitan dengan negara, di dalam negara dan juga luar negara. Jadi buku ini sangatlah sesuai untuk dibaca umum, tidak kira peringkat usia, ianya mudah difahami. Dan akhir sekali, saya memilih buku ini kerana isi kandungan yang ada dekat dalam sangatlah jelas dapat memberi impak ataupun manfaat kepada sekolah dan juga masyarakat di Malaysia. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.